Hai guys, aku nak bawa korang ke Toy Story Hotel di Disneyland Tokyo. Aku membesar dengan Disney and aku dah pergi ke beberapa Disneyland around the world. But aku tak pernah duduk kat Disneyland punya hotel sebab quite mahal juga. So Alhamdulillah ada rezeki aku bawa family aku duduk dekat sini. So ini fulfilling aku punya childhood dream dengan anak-anak aku. Inilah lobbynya and korang boleh dengar the commentator daripada aku punya experience. Oh, look at the detail. Wah, cantiknya. Ni jalan nak pergi toilet Sat. Tapi sangat-sangat menarik. Cantik betul. Ini dia punya tempat makan dia. Ini ada kombini dia. Toiletnya should be di sini. Wah, so colourful hotel ni. Dekat dalam hotel ni of course ada dia punya souvenir shop. Ni raca-raca semua Toy Story punya punya merchandise. Dia bahaya bila datang kat tempat macam ni. Semua benda nak beli. Benda ni pun nak beli. Oh, raca ni. Dah besar akan jadi budak balik bila masuk dekat Disneyland ni. Ni daripada luar dia cantik betul lah. Bersih nampak. Memang nampak macam mainan. Ini dia punya kawasan luar dia, which ada almost all of the characters kat sini. Okay, this is the Slinky Park. Ada Jessie over here. Then there's Buzz. Disebabkan kita orang duduk Disneyland punya hotel ni, kita dapat masuk special entrance dekat Fantasy Spring. Dia ada bagi tiket. So kita masuk ikut sini je. Shortcut lah kiranya. Okay, kita dah habis bayar ini, kita nak balik hotel. Cantik betul lah dia punya lobby dia. Okay, ni bilik dia. Wow. Okay, tengok toilet jap. Wow. Okay, bilik. Comilnya ni. Bag semua dah ready. Okay. Oh, wow. This is nice. This is nice. Oh, luasnya rasa bilik ni. This is really nice. Luar view apa ni? Oh, tak ada apa-apa but this is really really nice. Okay, tengok TV dia. Wow, sketchboard tu kan. Then ada pajamas. Buzz Lightyear kat sini. Ada another one kat sini. And then untuk kids, apa sikit ni? Ada poolside bed. Okay. Bolehlah tidur sini seorang. Tengok dekat sini, port semua dekat sini, USB dekat sini, so senang, memudahkan. Pay attention to the detail of the room. It's really really nice. Memang macam bilik Andy. Tengok dia punya toiletries dah bagi amenity kit dia, toothbrush dia, hairbrush. Comel how dia present. Tengok, sebab dia tahu ada budak-budak mungkin nak sampai sing tu, dia bagilah stool untuk tengok sini. Bilik air dia simple je, tapi it's very clean and nice. Tengok, budak-budak kan selalu basah kan. Dia buat longkang siap-siap kalau terbanjir bilik air. Okay, pay attention to the detail of this slipper. Okay. Ada tulis Andy. Actually aku daripada theme park masuk balik check-in hotel sebab nak makan. Ini ialah halal bento which aku ada order daripada seorang akak yang duduk dekat dengan Disneyland. Alhamdulillah sedap dan kenyang. Dekat bawah hotel ni pun ada convenience store. Of course harga sedikit keras lah. And nak kata benda yang halal kita boleh makan sini, nothing much lah selain daripada air, aiskrim dan juga chocolates lah. And after kita orang dah selesai dengan tu, kita masuk balik park sebab jalan kaki je untuk tengok fireworks. Nasib baik malam tu ada persembahan fireworks lah. So we really happy. Very convenient nak ulang alik daripada hotel ke theme park lah kan. Especially boleh lalu Fantasy Spring punya entrance kalau nak pergi ke Disney Sea. So
Bilik kita orang bayar ni about 1,301 malam. Aku duduk sini 2 malam sebab 1 malam tak puas. Ada rezeki, korang should try and come here.